Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Husni Cikgu Bob, seorang guru PPKI. Baiklah, pada hari ini saya akan menyambung kembali tentang kategori murid berkeperluan pendidikan khas yang terdapat di Malaysia. Pada hari ini saya akan menyentuh tentang kurang upaya penglihatan. Saya juga masih merujuk kepada Surat Perkeliling Ketua Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia Bilangan 8 tahun 2020 mengenai garis panduan pendaftaran OKU pindaan 2019. Menurut perkeliling tersebut, kurang upaya penglihatan bermaksud buta di kedua-dua belah mata atau buta di sebelah mata atau penglihatan terhad di kedua-dua belah mata atau lain-lain gangguan penglihatan kekal. Kurang upaya penglihatan boleh dibahagikan kepada beberapa subkategori yang saya akan sebutkan. Okey, yang pertama, terhad di kedua-dua belah mata, iaitu penglihatan lebih teruk daripada 6/18 tetapi sama atau lebih baik dari 3/60 walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan, iaitu cermin mata, atau medan penglihatan kurang dari 20 darjah dari fiksasi. Kategori kedua iaitu buta di kedua-dua belah mata. Penglihatan kurang daripada 3/60 atau medan penglihatan kurang dari 10 darjah dari fiksasi di kedua-dua belah mata. Bagi kategori yang ketiga, buta di sebelah mata, iaitu penglihatan kurang daripada 3/60 atau medan penglihatan kurang dari 10 darjah dari fiksasi di sebelah mata. Bagi kategori yang terakhir, lain-lain gangguan penglihatan kekal, contohnya albinism. Untuk kategori ini perlulah disahkan oleh pakar oftalmologi ataupun pakar mata sahaja. Anda dapat sesuatu? Jika video ini memberi manfaat, anda boleh share, like di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook saya. Jika ada pertanyaan, anda boleh bertanya di ruangan komen yang disediakan. Sekian, jumpa lagi.